Kacau, biar saya habis dulu. Apa ni? Setiap tahun bencana melanda. Sekarang musim tengkujuh. Ramai wakil rakyat rasa gundah gulana. Walaupun dalam bencana pendang datang juga kerana soalan nombor 7. Jadi mereka yang nak melarikan diri daripada membayar cukai, mereka berlakulah black economy yang masih lagi berluasa dalam negara kita ini. Jadi saya nak mohon kepada Kementerian Kewangan supaya e-invoice ini perlu diperkemaskan lagi supaya kita boleh membenteras dalam masa yang sama, boleh membenteras gejala black economy yang berlaku dalam negara kita yang mengurangkan hasil negara akibat black economy. Persoalannya, apakah kesan mitigasi menyeluruh kerajaan untuk memastikan e-invoice tidak membebankan PMKS termasuk pertimbangan terhadap subsidi digital, latihan teknikal berfokus sektor atau tempoh pengecualian bersyarat grace period bagi syarikat mikro kesawanan yang masih berada di peringkat asas digitalisasi. Maknanya nak ada link antara Kementerian Digital dengan Kementerian Kewangan yang nak buat e-invoice ini. Oleh sebab itu kita tengok, adakah kerajaan bersedia mewujudkan satu mekanisme maklum balas dua hala antara LHDN dan PMKS agar pelaksanaannya bersifat reality based policy, bukan hanya ideal di atas kertas. Apakah jaminan kerajaan bahawa pelaksanaan e-invoice ini tidak sekadar menambah tekanan kepada PMKS? Soalan ini penting. Soalan ini penting kerana PMKS ini terlibat banyak. Okey, last. Okey. Apakah jaminan kerajaan bahawa pelaksanaan e-invoice ini tidak sekadar menambah tekanan kepada PMKS yang sedang berjuang untuk hidup, dan bilakah akan diwujudkan mekanisme mitigasi spesifikasi? Inilah perkara yang selalu duduk berlaku. Hara ni macam apa duduk ganggu. Sekejap lagi aku balas balik, hampa tak tahan lagi, hampa mengusul. Hampa buat usul mengadu dekat speaker. Jangan kacau. Biar saya habis dulu. Apa ni?